Dengan simpanan emas, penyimpanan emas ini berjaya selesaikan hutang kereta 3 tahun lebih awal. Jadi nak tahu, tengok video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan akan datang. Penyimpanan emas tersebut adalah Tuan Masyid Mansur dan juga Puan Aznida yang berjaya selesaikan hutang kereta Toyota Vios 3 tahun lebih awal. Tahniah saya ucapkan. Yang paling menarik bukan sebab dapat bonus besar, tapi sebab simpanan emas. Ramai ingat emas ni untuk pelaburan semata-mata, tapi sebenarnya emas ni boleh jadi penyelamat kewangan bila kita urus dengan betul. Mereka mula simpan emas sejak tahun 2015. Waktu tu harga cumalah RM145 per gram. Sekarang harga 2025, harga dah cecah RM600 untuk 1 gram. Naik lebih RM450 untuk 1 gram ataupun RM313 per ratus dalam masa 10 tahun. Dari simpanan kecil-kecil yang dikumpul konsisten inilah akhirnya cukup untuk selesaikan hutang kereta hampir RM40,000. Itulah kuasa emas, lindung nilai dan bantu bebas hutang. Kalau simpan duit, nilainya makin susut. Tapi bila simpanan emas, nilainya makin meningkat. Itu belum kira lagi bila duit simpanan terbocor. Betul tak? Sekarang, lebihan RM1,000 yang dulu bayar hutang kereta, kini mereka teruskan konsisten untuk menabung emas setiap bulan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit semula. Jadi tumpuan, simpanan emas ni bukan nak cepat kaya, tapi supaya kita tak miskin perlahan-lahan. Kalau tumpuan nak ubah cara simpan supaya lebih kukuh dan tahan inflasi, mulakan simpanan emas daripada sekarang. Boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun Mas Gap Public Goals secara percuma, ataupun boleh tekan link di bio, saya akan bantu tumpuan sebaiknya. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!